Dua helikopter tu besar dan kipas ni memang kuat gila. Dua helikopter. Dr. Fauziah Mak Syam kita kata memang kena pegang lah, kalau tak rasa macam nak terbang. Kita duduk belakang sikit tapi memang rasa lah pukul tu muka macam 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 semua dah kat deck kan tu. Assalamualaikum semua, apa khabar? Hari ni I punya tetamu memang sangat special dan I tak boleh buang masa sebab dia pun rushing. Ada banyak media nak kejar dia. Dan hari ni kita punya podcast nak single wide camera je. Aku tak boleh nak rahsia-rahsia lagi dah. Siapa yang bersama dengan saya hari ni adalah Dr. Hafiz Sulaiman. Baru je balik daripada Gaza. Hari apa? Sampai kemarin kemarin sampai, insya-Allah alhamdulillah dapat juga tangkap dia hari ni. Kita nak sembang-sembang lanjut apakah dia punya cabaran ataupun apa macam mana kisah di sebalik dia kena tangkap dengan tentera. So macam mana? Perkenalkan diri dulu lah, mungkin ada orang tak kenal lagi ke. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Dr. Hafiz Sulaiman lah. Saya doktor perubatan. Tapi sekarang ni banyak di media sosial jugalah. Orang kenal saya sebab saya banyak cerita tentang eczema dan alergi dan juga penyakit angin lah. Orang masalah gangguan mental. Jadi kalau ada konten-konten pasal tu, muka saya ni, saya lah tu. So, saya dah 10 tahun dalam bidang tu. Dan 2 tahun lepas saya banyak juga buat sharing. 2 tahun lebih lah buat sharing mengenai isu-isu Palestin dan memang ada buat jemput speaker-speaker untuk cakap mengenai isu Palestin ni lah. Banyaknya daripada NGO lah yang kita orang kenal. Jadi kami sekeluarga lah, bukan saya seorang. Saya, orang rumah saya, Siti Aminah, kalau kenal lah. Dan in fact dengan anak-anak sekali join sekali. Jadi betul lah. Bulan Jun memang saya bawa anak lelaki saya lah pergi ke Mesir. Anak lelaki saya umur 15 tahun tu dan yalah, mana yang boleh ni lah sebab Mesir tu sebenarnya individu, so kita orang boleh bawa je. Kalau yang dekat Turki dengan yang baru ni Freedom Flotilla tu, dia ada banyak proses vetted semua lah. Ya, betul. So siapa-siapa yang tak tahu kan, siapa yang mungkin tak tahu, sebenarnya Dr. Hafiz ni misi yang pergi nak tangkap, misi untuk break the siege ni bukanlah misi yang pertama lah. In fact dah kali ketiga lah. Yang pertama tu Yang pertama tu macam mana? Kali pertama Freedom Flotilla break the siege juga di Istanbul. So kami sepatutnya berlayar pada Istanbul. 20 delegasi daripada Malaysia. Tapi tak dibenarkan oleh kerajaan Turki lah. 20 delegasi daripada Malaysia. Under MyCare juga? Under MyCare. MyCare yang bawa. Ada juga NGO lain tapi di bawah MyCare jugalah. Dan ada total 380 lah peserta daripada seluruh dunia. Dan 700 daripada daripada Turki. Berapa kapal yang tu? Yang tu ada 4 kapal. Satu kapal Akdeniz Prince, itu memang kapal cruise besar lah. Memang besar gila lah. Besar gila, 1,200 orang boleh muat lah. Yang ni 200. Tapi dia pilih 100 untuk keselamatan. So yang tu boleh muatkan 1,200 peserta. 8 tingkat cruise, memang ada bilik je. Ada bilik lah. Ada bilik-bilik. Tu lagi dahsyat kan. Yang kali ni kapal Conscience ni 200 orang muat. Tapi yang pergi 100 orang. Dan dia macam ada kursi-kursi kat bawah. Belah atas ada dining. Belah bawah ada kursi-kursi macam bas lah. Macam bas. Macam ataupun macam train lah. Ferry. Macam ferry lah. Macam ferry kalau siapa pernah pergi Pulau Redang macam tu lah. Lepas tu ada lorong lah. So ada yang tidur dekat atas kursi, ada yang tidur bawah kursi. Saya tidur kat lorong-lorong tu lah. Tak, masalahnya sekarang ni, bila Dr. Hafiz tiba-tiba je, macam saya tak tahulah benda-benda yang apa sumut dan sebagainya. Tiba-tiba je Dr. Hafiz dah pergi. Dulu dia sempat kata bye-bye, tak sempat bye-bye, tiba-tiba dah datang kapal lah. Okay, saya cerita sikit lah. Saya sebenarnya apply untuk pergi Global Sumut Flotilla. So kita macam confident lah. Macam dapat je ni sebab kita dah pergi misi Freedom Flotilla. Kita dah pergi Global March to Gaza. Dan sebenarnya dalam Global Sumut Flotilla ni dia terdiri daripada 3 gabungan lah.
yang ditulis lah. Saya baru tahu punya FFC tak terlibat tapi sebagai penasihat lah. So Freedom Flotilla Coalition, Global March to Gaza dan Sumut. Saya rasa kena sebut Tembikai ke? Boleh juga. Okay. So dan Sumut Nusantara, Sumut Tunisia macam tu lah. Jadi kita confident boleh lah kan. Macam dah ada pengalaman senior sekali tak terpilih pula. Sebab apa? Fras. Sebab apa tak terpilih? Dia rasa dia pilih NGO yang dah ada pengalaman pergi Syria buat misi-misi lah. Okay. Yang previously dah pernah buat misi-misi yang kemanusiaan yang lain lah. Okay. Dan banyak juga yang artis daripada artis dan juga macro influencer. Kita ni mungkin micro, mungkin nano. So tak terpilih lah. So yang Fras, so saya memang sebenarnya sebelum tu memang kami ada plan sekeluarga untuk pergi belajar bahasa Arab lah. So awal nak pergi ke Mesir. Tapi lepas tu Allah bukakan jalan pergi ke Syria lah, bumi barakah lah. Syria dan sebab Syria ni dia bahasa Arab dia fusha, jadi lagi bagus lah dikata. Dan kami nak tengok sendirilah macam mana lepas daripada peperangan tu Syria macam mana kan. Dan alhamdulillah. Bila Syria? Just before memang dah pergi. Maksudnya you pergi daripada Syria kan? Kita cerita satu-satu. So pergi ke Syria, duduk seminggu kat situ. Ni sebelum belajar lah ni. So pergi melawat lah tempat Imam Nawawi dekat Nawa. Sempat juga tengok insiden, tengok daripada jauh kat bukit tu, boom. Tak tahulah perang ke training ke. Tapi sebab dia memang tengah aktif juga kan? Tak, sebab sebenarnya perangan dah habis, cuma ada sikit-sikit saki-baki resistance kan. So ada dekat nyamuk. Itu memang dekat belah selatan yang memang dekat dengan Israel apa semua. So memang something yang menarik lah. Syria ni memang cantik tau. Orang dia memang baik. So tempat tu memang daif sikit lah lepas perang. So 1 minggu kat situ, tiba-tiba dapat mesej lah, Dr. Hafiz nak pergi naik kapal tak? Pergi misi FFC kan. Kita kata nak. Terus nak Nak, memang nak. Tapi masa tu dah fikir juga, alamak nak pergi ni, lepas tu susah tau nak keluar masuk daripada Syria. Sebab dia satu kos memang mahal. Dan lepas tu yalah, rumah ada lagi. So kami dapat tahu sebenarnya 3 hari sebelum training bermula di Otranto, Itali. 3 hari tau. So maknanya very last minute. Dan masa tu yang kelang kabut lah. Sebab nak keluar daripada airport, bila buat pembayaran tiket pun, kapal terbang pun kena block. Sebab guna Maybank. Lepas tu dia punya server dekat Singapore, Cloudflare. Lepas tu kena block sebab Syria punya ni. So sekali pergi airport jauh dalam Dr. Hafiz pergi seorang ke? Daripada Syria ke Itali ke? Sekali satu yang bilang. So pergi dekat airport, so rupanya bayaran tak lepas. So kena patah balik. Memang jauh lah, macam berjam-jam cari tu memang habis kat situ. So kena patah balik. Esoknya baru dapat terbang ke Jeddah. So daripada Jeddah, orang rumah saya dengan anak saya balik ke Malaysia. Dan saya pergi ke Otranto, Itali lah. So pisah kat situ. Itu pun kelang kabut sebab dah last minute dan timing memang singkat lah. Tapi bila sampai kat Itali tu, kita orang mulakan ni lah, training, non-violence training. Dan dapat jumpa balik kawan-kawan yang tu lah. Dia kali ni misi ni mengenai dia ada tema dia tau. Kali ni misi dia misi media dan medics. Maksudnya ramai daripada doktor dan juga jurnalis lah. Ada juga aktivis kemanusiaan. Tapi dari Malaysia mereka pilih 8 orang je. Sebab dulu kapal besar 20 orang boleh lah Malaysia. Kali ni Malaysia dapat 8 orang tu pun dah kira ramai. Sebab kita ada 2 orang steering committee. Steering committee ni maksudnya dia komiti daripada yang kemudi lah misi-misi Freedom Flotilla sejak daripada 2010 macam tu. So orang kata dapat privilege sikit lah. Jadi ramai dapat pergi 8 orang. Tapi still minority lah. Malaysia ni tak ramai sangat. Total atas kapal yang Conscience tu berapa orang? 100 lebih? Doktor atas kapal Conscience ada dalam 94 orang. Termasuk kru.
di kapal Thousand Madeline. Thousand Madeline sebenarnya organizer lain, tapi kira macam joint venture lah. Tapi mereka dah start 27 hari bulan. Mereka bertolak daripada Catania, Itali. Dan sebab dia kapal lambat so kita orang boleh kejar lah. Kita orang bertolak 30 hari bulan. Sebelum tu tak ada orang tahu siapa yang pergi. Nama peserta semua tak tahu. Kami memang berahsia lah. Tu yang makna semua. Keluarga pun tak tahu. Keluarga pun tak tahu. Mak saya tahu lewat sikit pun. Sebab memang kami merahsiakan untuk keselamatan lah. Tempat tu keselamatan. Port kat mana tak boleh bagi tahu sebab memang ada kes sebelum tu kena sabotage lah. Dia punya propeller kapal kena rosak. Lepas tu macam dekat Malta kena bom kan. Sebenarnya kapal yang kami naik tu kena bom dulu. Dan sepatutnya Greta Thunberg sepatutnya naik kapal Conscience. Tapi sebab kena bom, rosak, teruk, jadi kapal tu terkandas kat situ. Jadi Greta naik kapal Madeline. Yang timing masa saya pergi Mesir tu. So betul. Yang dia punya gelombang semangat orang naik tu disebabkan liputan yang besar, Greta lah. Greta Thunberg, aktivis kemanusiaan yang famous, naik kapal kena intercept lah, kena culik di perairan antarabangsa bersama dengan Sumut. Sumut yang Global March tu, yang kami ramai-ramai, dia bermula daripada Tunisia, Algeria, Libya dan sampai ke Mesir. Kita orang daripada Malaysia ni 9 orang. Join sekali dekat Cairo terus lah. Kita orang sampai di Cairo terus. Itu satu cerita memang lagi menakutkan sebenarnya. Dulu yang dekat Mesir tu kan. So berita tentang sumut, pergerakan sumut ke Rafah kan. Lepas tu Greta kena tangkap. So membangkitkan orang, membuka mata dunia lah bahawa ada misi ni. Dan itu yang Global Sumut Flotilla tertubuh lah. Bila Global Sumut Flotilla tertubuh ni, 50 buah negara join 70 kapal kan. Asalnya 70 tapi last kali jadi dalam 40 lebih kan. Tapi suara dia memang sangat kuat dan ramai orang jadi bersemangat lah. Dan ramai orang tahu, lebih sedar lah tentang misi-misi Flotilla ni. Dan lepas daripada Global Sumut Flotilla, sebenarnya pengajar nak buat lagi lewat. Tapi Global Sumut dah banyak tangguh kan. Daripada 2 minggu jadi hampir sebulan. Betul. Jadi penganjur FFC kata kita kena gerak jugalah. Sebab nanti laut dah jadi bergelora, tak sesuai untuk naik kapal lah. So kami bergerak lah 30 hari bulan naik kapal. Alhamdulillah kapal besar dia tak teruk sangat. Tapi mentang-mentang mampu ramai lah. Kalau hujan je ni? Memang hujan pun hari kedua. Tapi basah lah. Tak, dia ada kabin bawah. Tempat kami tidur memang bawah. Semua kapal memang ada bawah lah. Dia punya tempat kabin tu. Tapi sebelum tu nak tahu juga macam mana Macam mana reaksi keluarga bila you kata you nak pergi? Ke you tak perlu convince dia orang sebab dia orang pun tak payah, dia orang dah tahu dah. Dia orang okey je. Full support. Full support insyaAllah. Bagusnya. So memang tahun lepas memang masa bagi tahu awal tu memang terdiam jugalah. Memang ayah kata ni tahu kan pergi zon perang ni kadang-kadang tak balik. Kita dah tahu, kita dah ready dah buat wasiat semua. So okey lah. Anak wife semua okey lah time tu. Anak wife semua support. Okey. Alhamdulillah. Waktu first okey, waktu second pun memang okey. Dan wife lah yang convince, yakinkan bahawa ini ialah priority. Belajar bahasa Arab ke, buat apa pergi bawa mak pergi umrah ke, itu second thing lah. Priority jihad dulu. Macam tu lah. Nak sebut jihad tu tak adalah sampai tahap tu kan, sebab kita bukan berperang. Tapi itulah. Benda pada saya benda ni kemanusiaan dan juga tanggungjawab lah. Sebab kita dah ada sikit follower kan. Maksudnya sebab misi ni sebenarnya ialah misi untuk break the siege, ialah lebih kepada awareness. Diorang kata nanti bantuan pergi bantuan tak sampai juga kan. Pergi bantuan kena rampas, kapal kena rampas. So buat apa pergi dah tahu, kerja gila kan. Tapi sebenarnya mereka tak faham bahawa sebenarnya misi ni ialah misi kesedaran, misi beri tekanan kepada sewil dan juga kerajaan-kerajaan yang komplisit. Jadi sebenarnya walaupun kami kena intercept, tapi misi ni dah tercapai matlamat. Memang ramai orang tahu
Dan alhamdulillah bila keluar tu leganya, ya Allah, bila dapat tahu bahawa ceasefire dah bermula betul-betul. Dan bantuan dah mula masuk dengan cerita dia. Sekarang dah boleh masuk ke jalan darat, semua dah boleh masuk. Dah boleh masuk, alhamdulillah. Naval blockade dia dah buka ke? Naval blockade saya rasa belum lagi kot. Belum lagi lah. Belum jalan lagi. darat. Tapi ada satu persoalan yang I nak tanya juga. Sebab ada orang yang geng-geng anti flotilla ni kan, tahu kan, ada ramai orang tak suka flotilla dan sebagainya, which I pun tak faham kenapa dia orang tak suka. Dia orang kata menghabiskan duit rakyat. Menghabiskan duit rakyat. Minyak kapal tu siapa pakai dan sebagainya. Oh tak, bukan rakyat kita. Ya, saya cerita lah, sebenarnya misi ni memang bukan kerajaan sponsor. Yang Global Sumut Flotilla tu memang betul. Dia punya patron dia PMX sendiri lah. Tapi kalau untuk misi FFC ni, sejak pada dulu lagi memang tidak ditanggung oleh kerajaan. Yang misi Global Sumut Flotilla pun sebenarnya peserta keluarkan duit Sendiri masing-masing sendiri. Memang banyak lah kan. Kalau dengar Tuan ZRA kata dalam 50,000. Saya pun masa misi yang Istanbul tak naik kapal pun memang duduk kat Turki saja pun memang dah 15-20,000 macam tu. Sama juga dengan Mesir tu. Yang ni macam kurang sikit lah sebab 3 hari je dekat darat. Dan bila dekat atas kapal tu dia orang dapat banyak sumbangan-sumbangan. Dan juga kapal tu kapal Turki tau. Kapal Conscience ni kapal daripada Turki. Mereka ada NGO besar lah yang sponsor. So kapal tu memang kapal sponsor. Kapal lama lah, 1972. Kapten kata kena berhati-hati. Jangan buat benda pelik-pelik sebab kapal ni kapal 1972. Lama. Yelah. So makanan adalah sikit-sikit. Makan pun kita orang makan macam ala perut je lah. Makan 3 biji zaitun. Lepas tu roti pun saya tak makan, takut mabuk apa semua. Dan bila sampai tu mudah lah. Bila sampai masuk penjara kan. 2 hari saya tak makan, tak minum tau. Okay, total daripada you berlayar atas laut tu berapa hari? Atas laut 9 hari lah. 9 hari 30 hari bulan sampai 9 hari bulan lah. Kena intercept 9 hari bulan. So 9 hari. Hari pertama mencabar sikit lah. First time naik kapal lah. First day naik kapal. Lepas tu malam tu hujan lebat. Esok tu memang kapal memang boleh betul. Memang ramai muntah-muntah hari kedua lah. Dan saya personally hari ke-5 baru dah okey sikit lah. Apa benda yang paling you rasa macam mencabar gila-gila sepanjang 9 hari atas kapal tu? Tak payah tayakap waktu intercept lah. Maksudnya sebelum intercept. UV lah. But UV dekat laut, tengah laut ni dia tak macam UV kat darat. Dia pantul balik dengan open air, open sea. So memang bahang tau. Walaupun cuaca kat luar sejuk. So bahang. Lagi-lagi kalau duduk kat dalam dining area tu memang panas betul lah. Dia punya ventilation tak bagus. Tidur tu biasalah. Satu lagi tak boleh mandi. Kenapa? Tak boleh mandi maksudnya? Tak boleh mandi sebab berak macam mana berak? Nasib baik. Syukur boleh basuh berak tau. Berak macam mana berak? Ada toilet lah. Ada toilet. Ke berak di laut? Tak, kami kapal besar. Kapal kecil memang kena berak dalam baldi. Lepas tu buang? Ke simpan? Buang lah. Buang lah kot. Takkan nak simpan. Buang kat laut lah. Tapi kapal besar kami memang ada toilet lah. Dia guna sistem vacuum macam dalam flight. Cuma dia kata nak jimat air. Jadi kalau kencing jangan flush. Kalau berak je flush. Sebabnya? Jimat air lah. Jimat air lah. Kalau flush kan banyak guna air. Lepas tu macam mana? Simbah? Tak, biar je. Nanti orang lain kencing-kencing lah. Tapi kalau ada orang berak memang kena tu lah. Lepas tu kalau orang kata hasil tinjau tu besar sangat, kena pecah-pecahkan. Aduh. Tu memang tu lah. Macam ni. Lepas tu kami dalam kapal tu memang ada tugasan masing-masing. Kena cuci pinggan. Kena cuci jamban. Ada yang kutip sampah. Vacuum. Ada tugas lah. Ada tugasan-tugasan lah. So kat situ memang sibuk lah. Di samping buat live. Buat live 3-4 kali sehari. Lepas buat video lagi. Betul. Lepas tu adalah macam-macam jurnalis orang interview lah ke apa. So memang agak penat lah. Tapi I rasa kita kena buat satu clarification ataupun you kena bagi satu penjelasan juga sebab banyak orang yang rasa kalau orang tu macam bukan orang Malaysia tak apa. Ni orang Malaysia, orang Islam kita dan sebagainya kan. Masih lagi cakap macam habis kalau kau macam sama juga macam kalau orang pendatang haram datang negara kita tangkap juga kan. Dia kata macam tu lah. So maybe dia orang tak tahu pun undang-undang dan sebagainya. So sebenarnya apa yang sebenarnya, adakah you all buat ni memang melanggar undang-undang ke sebenarnya? Tak, memang sama sekali tidak.
Yang pertamanya sebenarnya misi ni misi kemanusiaan. So bila-bila boleh masuk dalam kawasan, termasuk zon perang boleh masuk juga. Kalau tak, siapa nak bagi bantuan apa semua kan, makanan apa semua kan. Dan mereka culik lah. Perkataan yang paling sesuai ialah mereka culik, kidnap. Mereka ni macam lanun atau penganas. Mereka culik di lautan antarabangsa, yang mana orang tak tahu kot lautan antarabangsa apa. Itu memang benda yang sangat penting ialah mereka culik bukan di perairan mereka. Mereka kata kita orang semua ditahan sebab kita orang masuk dalam perairan mereka. Bila pula? Siapa nak pergi ke negara Sewell tu? Negara kan? Negara siapa haram nak lah. pergi? So kita memang nak pergi ke perairan Temikai. Betul. Dan yang mereka tangkap tu pula, yang kapal kita orang ni masih di zon kuning tau. 130 batu nautika. Memang sangat jauh. Dan perjalanan tu memang 14 jam. Itu memang perjalanan yang sangat menyeksakan. Sebab dia mereka himpunkan semua kat dalam cabin, tempat dining. Macam mana mula-mula tiba-tiba kena intercept. Sebab kalau korang nak tahu, malam sebelum dia kena tangkap, actually kita masih lagi sempat live semua macam biasa. Sempat live, betul. Memang live dengan Tuan Faizal apa semua. Pukul 11 malam tu live. Pukul 1.30 pagi masih lagi telegram kau. Tiba-tiba esok dah kena tangkap. Tak, masa tu saya bagi tahu mungkin sehari 2 hari gitu. Last message saya cakap agak-agak kena tangkap tak? Kena kot. Tak, sebenarnya memang penganjur kata kita nak satu hari lagi untuk meningkatkan lagi momentum dan liputan lah, coverage. Tapi sebab tu kapal U-turn. Sebenarnya bila U-turn pun kami peserta tak tahu pun. Mereka akan buat U-turn untuk bagi lambat sikit. Buat kapal ni laju, so nak bagi lambat sikit, U-turn dulu. Punya mereka kejar. Bila start you dapat perasan, Hafiz perasan ada U-turn? Ada Israel lah. Okay. So jam berapa dan sebagainya. So pagi tu dalam pukul 5 saya sempat berak lah, masih baik. Itu penting. Itu penting tu sebab korang kena ingat kat penjara tak tahu macam mana, dan sepanjang jalan tu memang minta maaf lah, memang dia orang tak bagi berak sewenang-wenang je lah. In fact tapi tak makan sangat pun kan, baik lah. Tak makan langsung. Yang sebelum tu memang tak makan sangat lah. Tapi itulah, mungkin sebab stres ke apa, memang berak hari-hari juga. Okay, so sempat berak. Lepas berak tu dalam dekat pukul 5 tu tiba-tiba Kapten bunyikan ni lah. Dia tak bunyi siren, dia ada bunyi yang spesifik. 7 kali, lepas tu last kali itu maksudnya kena intercept. Dia kata everybody come to the deck. Cuma yang peliknya dia tak kata this is a drill. Tapi kami macam confused. Ni drill lah kot, macam semalam. Sebab hari sebelum tu pukul 4.30 memang buat drill yang sama. Walaupun jauh lagi, tapi memang dari masa ke semasa memang buat drill. Memang buat drill. Kadang siang, yang tu malam. So hari tu buat waktu yang lebih kurang sama, pukul 4.30 dan pukul 5 macam tu. Cuma kali kedua dia ada bagi 2 kali. Kata, this is not a drill. Israel is coming. So macam dah memang berdebar. Lepas tu bila kita dah duduk posisi pakai life jacket apa semua duduk ni, kata nak buat telefon ke tak ni? Tanya, lepas tu kata nanti dulu. Memang nampak bayang hitam tau. Kapal besar. Berapa? Dia kata macam 9 kapal. Ada kapal frigate. Keliling lah? Keliling. Ada kapal Zodiac rasanya. Kapal-kapal kecil macam speedboat tu. Ada kapal frigate yang macam kapal perang. Lepas tu kat atas tu ada helikopter. Dan mereka tahan guna helikopter sebab kapal tu tinggi. So Apache tau dia guna tau. Bila fikir balik rasa macam bangga sikit sebab Apache tu yang bunuh Syekh Yasin lah. Dan apa yang menyebabkan kapal korang punya tangkapan tu lebih dramatik kan? Sampai gila-gila tau. Kenapa? Memang ada dah lah kat perairan kat zon kuning. Yang lain tu macam sebelum ni kan sebab kapal laju dan kapal besar rasanya. Dan dia 2 helikopter tu besar. Dah kipas memang kuat gila. 2 helikopter. Dr. Fauziah
Mak Syam kita kata memang kena pegang lah, kalau tak rasa macam nak terbang lah. Kita duduk belakang sikit tapi memang rasa lah pukul tu muka macam 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 semua dah kat deck kan time tu. Semua kat deck dah. Memang kita orang kumpul tak kurang 10 minit. Tahun 2018 kita ada peserta 2 orang, Dr. Fauziah dengan Prof. Dr. Afandi yang dah pernah kena tahan juga penjara, masuk penjara. Dia kata adalah dalam 45 minit 1 jam nak tunggu kapal datang apa semua. Ini tak, ini memang 10 minit je. Laju dalam 10 minit helikopter datang, kapal keliling dah. Nampak datang. Dan bila helikopter datang tu sebab saya menghadap ke sana. Saya tanya Dr. Ili nak tukar tak ni depan ni? Sebab saya tengok dia dah berkelip-kelip, takut dia stres ke apa ke. Lepas saya tengok Prof. Andi pun dah kelip-kelip dah macam takut lah. Tapi kita nak tengok, saya paling lah. Saya tengok memang ada nampak. Orang turun. Tu. Tapi setelah lain kata, Allah turun macam tak profesional lah. Bergoyang-goyang. Mungkin kebab kapal ke. Tapi bila dia sampai tu memang risau, dan bila mereka tahan bawa masuk dalam kabin tu memang mereka orang kata display of power lah. Jadi mereka bawa Syaritat 13 ni ialah macam kira macam TLDM lah atau unit Pascal lah. Unit elite otot besar, tinggi 6 kaki semua, elite punya team lah. Elite punya. Lepas tu gear penuh ni, macam nak nangkap penjenayah paling besar sekali dalam dunia. Ada yang kamera yang scan atas bawah. Mereka masuk ke bawah dulu, hancurkan CCTV semua, selongkar semua beg kami. Lepas tu naik ke atas. Tu bila buang telefon? Lupa nak cerita. Mula-mula ingatkan dia datang kata tunggu nanti dulu. Kalau tak jadi macam peserta semut mereka buang. Lepas tu helikopter dengan kapal pun rupanya acah-acah je. So masa tu tak buang lah. Tapi tanya Dr. Ili kata tu memang dah turun. Dah turun, baling terus telefon. So semua orang baling telefon ramai-ramai. Dia sempat bagi tahu family tak? Saya sempat bagi tahu masa naik daripada bawah lagi. Saya dah message. Kata saya bagi tahu rumah. Ni macam bukan drill ni. Tapi tak sure lagi masa tu. Masuk. Tapi orang rumah macam tak faham sebab typo dah. Yelah dah ni kan. Dah typo kan. So bila masuk tu memang mereka tunjuk power. Dan mereka tunjuk mereka ni canggih. Tapi mereka tunjuk mereka ni baik juga. Cuma adalah mereka warning. Ini dalam kapal. Dalam kapal tapi ni dia tak baik tau. Memang tak baik. Bila sampai kat port, ni nak ceritanya, bila sampai kat port memang syaitan lah. Tapi ada komando yang tangkap Thousand Madlin. Peserta Thousand Madlin kata ada yang kena tampar lah. Oh ya? Tak tahulah melawan ke apa. Tak. Sekarang ni diorang dah turun. Dah selongkar-selongkar dah naik atas. Kapal Dr. Hafiz ke yang ada yang kat Isra Awani tu, yang ada reporter dia sempat lagi buat liputan. Kapal juga yang tu. Kalau ini memang kapal kita lah kan? Tapi dia cakap bahasa apa lah. Yang tu memang kapal kami lah. Itu reporter Turki ke apa. Dia sempat lagi buat tu. Memang. Lepas tu tiba-tiba dah blank dah. Memang jurnalis yang akan buat liputan last lah. Last sekali. Memang ada beberapa orang jurnalis. Tapi macam mana dia orang ada satu teknologi untuk hack you all punya internet lah? Dia memang akan jam signal sebenarnya. Dia jam signal tapi tak tahu macam mana yang tu boleh buat liputan. Tapi sekejap je dia buat liputan. Sempat juga. Sempat. Lepas tu time tu belum datang lagi. Lepas tu bila dah datang tak boleh dah. Lepas tu the moment sebenarnya di sebalik, sebab kita orang kat Malaysia time tu saya tengah buat live. Lepas tu orang cakap, Dr. Hafiz dah kena tangkap. And live terus weh. I terus pergi tengok Isra Awani, sempat tengok sekejap, lepas tu dah freeze. Ketika tu apa yang berlaku sebenarnya? Itulah mereka datang lah. Sebenarnya ada CCTV kan? CCTV live tahu kan? Ada lah. Ada 9 CCTV live yang public boleh tengok melalui official punya page. Tapi sebenarnya ada 30 kamera yang tersembunyi dalam kapal tu. Oh ya? Tersembunyi. Tapi mereka dapat detect. Mereka memang cabut satu-satu lah. Pecah semua lah. Lepas tu dia orang angkut you all, bawa you all semua masih atas kapal lah, escort lah maksudnya pergi ke Ashdod tu. Betul. Escort 14 jam. Ada salah seorang peserta kami yang memang tahu Hebrew sebab memang ada beberapa orang dalam 5 orang macam tu
Israeli juga yang join misi ni. Ya. Tapi Israeli American, banyak Israeli American dan itu mereka kena teruk lah. Sebab memang pengkhianat lah. Di label pengkhianat bangsa lah. Why you betray us macam tu, kena pukul lah. Laki perempuan memang dia tak ni lah. So 14 jam tu you all buat apa atas kapal? Nak baring tak boleh. Nak duduk memang sakit punggung lah. Sakit duduk belakang. kat deck je lah. Duduk je, nak bergerak pun tak boleh sangat. Tapi macam saya keliling lah. Mereka ada yang kawal sebelah ni, ada yang kawal belah depan. Dan mereka asing-asingkan kami, tak bagi macam saya dengan Prof Afandi, so duduk sana sini. Dan itulah, ada peserta yang mabuk, ada peserta yang sakit belakang kena baring. Lepas tu kami nak doktor kami sendiri, mereka tak bagi. Tapi dia orang tahu tak korang semua ni doktor? Ke dia orang memang menganggap you adalah teroris? Mereka tahu kita doktor dan media. Sebenarnya mereka tahu semua benda. In fact, kabin tu macam mana layout pun rasanya mereka tahu juga. Sebab memang satu drone banyak lalu kat situ. Dan mereka memang boleh kata intelligence mereka memang dahsyat lah. Cuma rasanya yang datang tu sebenarnya nak kata berani sangat pun tak juga. Bila saya tengok muka dia orang tengok muka dan dia orang alihkan pandangan. Nampak muda lah. Walaupun badan tegak besar semua. Tak berani. Mungkin dia orang tak nak tengok nanti kan tiba-tiba terbit perasaan manusiawi. Tak, memang nampak ada yang macam kesian jugalah. Lepas tu dia panggil. Dia bawa pergi ke depan. Dia asingkan pada orang lain. Dia tanya, where you come from? Malaysia. Why you come here? Dia tanya. Dia kata, no comment. Dia cakap kuat-kuat. No comment. No comment? Yes, no comment. Lepas tu dia suruh balik. Lepas tu yang sama juga yang yang Mak Syam tengok, dia ambil topi Mak Syam pakai. Mak Syam muka macam itu tapi dia tahu cakap berani betul. Lepas tu Syaf Awani tu kata, dah lah tu Mak Syam, dah lah tu. Takut. Tembak je kan? Tak, memang kita memang dah diberitahu jangan provok. Tapi tak tahulah tu Mak Syam mak-mak pula. Mak Syam mak-mak memang dan memang dalam tu kami tengok memang doktor-doktor, acik-acik yang nenek-nenek yang tua tu sebelum ni cakap dengan kita macam senyum apa semua. Bila depan isi Ewin ni memang terus berubah. Jadi marah. Masam gila, lepas tu lawan macam nak gaduh. Tengking askar isi Ewin lah. Isi Ewin dah macam nak, you sit down. Or you kenalah. Lepas tu, no, I will not sit down. I'm a doctor, I want to... kata dah macam habislah kita semua kena bantai. Lepas tu yang tua-tua pula memang 80 lebih. Lagi berani Muka merah ni macam nak gaduh. Dia orang nak tunjuk dia orang baik. Please. You are having a pleasant day with us. We don't want to resort to violence. Kononnya lah. Mereka memang tunjuk baik kat situ. Tapi nanti saya cerita kat pot. Boleh cerita kat pot lah sekarang? Boleh. Ni sekarang dah sampai pot ni. Dah sampai pot dah sekarang. 14 jam. Dengan muka dah gentung dah duduk dalam tu, panas. Sampai tentera Israel sendiri panas panggil engineer suruh pasang kipas besar. Barulah ada sikit okey 14 jam boleh tahan sikit lah. Tapi mereka pun dah perlu, mereka pakai yang gear banyak. Bila sampai tu memang ada rasa lega sikit lah. Tapi bila tengok bawah tu, tengok orang kena seret. Kena seret. Kena drag dan kena sampai ke bawah je. Masa tu dah malam tau. Daripada subuh kena tarik sampai dah pukul 7 macam tu lah. 7.30 malam. Malam ke esoknya ke 14 jam? Tak 14 jam daripada pukul 5 pagi sampai pukul 7. Okey. So sampai je memang kena kilas tangan belakang. Dan orang tentera yang sama yang konon-konon tak. Lain. Kena kilas tangan belakang. Lepas tu dengar bila tentera dah keluar, dengar ramai tepuk kat pot. Ada dalam 100 lebih orang tepuk tangan, officer kat situ tepuk tangan. Macam syah gila tepuk tangan. Lepas tu keluar lah seorang-seorang. Dia kilas tangan kiri kanan. Lepas tu ada yang kiri. Maksudnya 2 orang? 2 orang. Kiri seorang, kanan seorang. Lepas tu
Ada yang Kalau lepas tu dia sebut kat saya this is VIP. Lepas tu kata VIP apa mampus. Sebab kita selalu buat live kan. Lepas tu banyak pula target ke apa ni. Tapi kata subhanallah ni lelaki Allah je. Masa tu memang rasa macam tenang lah. Apa-apa yang kita buat tu memang kita buat benda baik lah kan. Kita kata moga Allah selamatkan kita. VIP rupanya saya rasa VIP tu sebab muka hitam kot. Sebab yang tak hitam kan, macam saya, Prof Fandi gelap kan. Oh memang kena teruk punya. Yang macam cerah macam Syaf Awani tu cerah kan. Dia kena pegang ni je, kena bawa je. Lepas tu yang Eropah lagi kau biadab kau resis sama. Kita dia cepuk punya, dia tonyoh kita. Tapi kalau tentera perempuan layakkan perempuan lah. Tapi ada juga lelaki dia, ada tadi Dr. Ili kata ada lelaki juga. Ya. Tapi yang delegasi dari Malaysia tentera perempuan lah yang angkat. Biasanya yang perempuan lah. Lepas tu dah herit. Dia kena herit. Boleh Bluetooth tu. Bluetooth yang kata lama 3 jam apa 5 jam kan. Saya tak kena lama sebab saya memang ada yang kena sampai sejam 2 jam. Tapi saya tak lama sebab saya antara awal. So kena panggil. Tapi memang lagi seksa lah saya rasa. Sebab dia kilas tangan belakang. So dia tundukkan kepala. Ada kawan saya yang angkat kepala sikit. Lepas tu kena cepuk. Kena tumbuk sekali. Lepas tu kata, you do like this, we bring you out and you will die. Macam tu lah. I warn you. It's already 3 times. Lepas tu memang kita memang dah tak nak. memang tunduk je. Dan memang sakit belakang. Bayang dekat 2 jam lah. Dia tarik kita dan kita bawa beg satu. Sebelah tangan lagi kena angkat beg. Beg kita? Beg kita. Dia headache lah banyak kali lah. Master. Stupid lah apa semua. Dan pergi dia punya counter lah. Bila counter tu dia tanyalah. Dia tanya nama. So dalam pasport semua kita bagi tahu lah. Dia tanya why you come here? No comment. Lepas tu yang sebelah kenapa dia nak tanya why you come here? Kita bukan datang sini. Kau kan yang panggil kan? Yelah. Mak Salim jawab tau. So you kidnap us. Saya kata no comment je. Yang sebelah askar tu no comment. Lepas tu dia tanya lepas tu saya cakap I want my lawyer. Do you have lawyer? Yes. Ada lah. Oh now you have comment Now you have comment. Okay. Lepas tu cari tak dapat. Saya dan seorang lagi delegasi Malaysia yang tak jumpa lawyer. Tapi kebanyakan yang tak jumpa tu Dr. Hafiz lah. Yang dia kata 7 sempat jumpa, 2 orang tak sempat jumpa. So kenapa dia tak sempat jumpa? Mungkin sibuk tu. Dan dia tak dapat panggil lah lawyer yang kosong. So saya tak jumpa lawyer lah. Tapi kita sign dia punya early departure lah. Sebab memang kita nak mudahkan. Kita memang dah mesyuarat. Sebenarnya boleh beritahu sebenarnya ke tak? Sebenarnya majoriti tak nak tu tau. Tak nak deport. Bukan semua tak nak. Semua nak lambat. Tapi untuk memudahkan ni, kami diberitahu mudahlah kalau untuk kerajaan Turki, kerajaan Malaysia tu. So kita kata tak apalah, kita dilipat. In fact kalau kita sign early ke late ke, sebenarnya semua prison tu dah dikosongkan dalam masa 2 hari je. Dan 3 hari, macam 2-3 hari. Paling lewat 3 hari. Sebab tentera ni dia boleh tahan selama 3 hari je. Lepas daripada tu kena dapat court order untuk lanjutkan ataupun ni lah. Tapi you dah duduk dalam sel lah? Duduk. Okay, lepas tu dah pergi counter tu, immigration counter lah. Counter pergi, dia cepuk lah, lepas tu dia tarik tepi lah. 2 orang yang muda ni. Dia kata, say it, F Hamas. Oh ya? Dia kata macam tu. So kita buat macam, buat tak tahulah. Buat blur-blur lah. Buat blur lah. Lepas tu pegawai kata, lepas. Lepas tu, dia suruh ambil gambar. Lepas tu dia tunjuk muka. You see your face? Ugly. Ya. Lepas tu kita buat dia je lah. Lepas tu tengok dia punya gambar yang tu. Ui betul ugly lah. Kau biadab lah. Yelah orang baru dekat laut dek. Tak. Masa tu memang stres dengan panas. Kau ingat kita nak posing-posing dia tunduk. Dia tekan kepala kita, rambut dia gambar yang panjang kan. Lepas tu gelap. Lepas tu bengkak kan. So semua turun bendali tu memang bengkak-bengkak. Yelah kau. Kita bukannya tangkap gambar yelah, betul. Instagram. Itulah. Memang kena tangkap gambar ketika dia. Memang ugly. Sebab tu bila saya jumpa Dr. Fauzihan,
Dr. Fauziah macam terkejut tengok. Lepas tu Dr. Fauziah kata, saya tanya Dr. Fauziah, saya okey ke? Dia kata okey semua. Lepas tu saya kata, saya kena teruk sikit. Dr. Fauziah kata, dia memang nampak lah kena cepuk apa semua tu. Memang orang muda kena. Sebenarnya ada seorang peserta lagi, memang kena teruk lagi tau. Memang dah berumur sikit. Lepas tu, bila dia bagi macam tu, dia bawa satu beg 15 kilo. Saya syukur saya bawa beg macam dalam 7-8 kilo. Dia bawa 15 kilo, kena sangkut kat terlehir masa bawa. You? Gila punya, dia kata macam nak cabut lah. Kena pikul macam tu. So memang dahsyat lah. Okay, lepas tu bila dah settle semua masa tu memang dah tunjuk belang lah. Bila settle keluar, masuk dalam truck macam Black Maria sikit lah. Tapi mereka ikat gila kuat lah. Mata? Kenapa kena ikat mata? Tak tahu, dia tak nak tahu kita. Padahal kita dah tahu dah, kita pergi kat Kek Ziak tu, dekat Guru Najaf. Psikologi lah kan? Psikologi je lah. Dia nak bagi kita takut lah. Nak bagi rasa macam kita, rasa macam kriminal lah. Memang mereka tutup ketat sampai bengkak mata. Bila keluar tu bengkak merah. Lepas tu mereka ikat dengan zip tie sampai bengkak tangan. Ada kesan lagi. Ke belakang ke depan? Sekejap. Ikat depan. Kau boleh tengok tangan. Lepas tu masuk dalam tu pula memang psycho betul lah. Sebenarnya kan, ada seorang profesor pernah bagi tahu saya dalam 2 tahun sebelum tu. Dia kata memang Isewel ni dia memang pandai torture tau. Macam tu lah. Duduk tak duduk tau. Dalam berjam-jam. Lepas tu mereka ada research tau tentang macam mana nak torture paling berkesan tau. Psikologi macam mana. So bila duduk dia dalam nak meruntuhkan kita punya moral. Nak meruntuhkan moral. Nak bagi kita hilang harapan. Macam tu. So bila masuk ramai-ramai, tunggu dalam lama lah tu, sejuk pula tu aircon dia kan. Lepas tu bila sejuk kita jadi stres kan. Betul. Lepas tu kita lepas tunggu dalam sejam lebih tu, dalam sejuk apa semua tu, tiba-tiba kita truck pun gerak. Bila gerak tu memang tak nampak kiri kanan dengar suara. Ni kena tutup mata ni. Tutup mata. Lepas tu Syaf Awani nak pergi toilet berapa kali dia minta, 2 kali memang tak dapat. Dia orang tak bagi. Wajar. Tu sebab memang syukur dah berak apa semua. Betul. Yang penting berak dulu. Dan masa kat atas kapal mereka bagi minum. Dan mereka bagi pergi toilet jugalah. Tapi memang ada atas kapal yang waktu yang masukkan tahan memang kita orang minum banyak-banyak. Lepas tu kencing banyak-banyak yang nak berak-berak. Sebab kat penjara memang kita orang dah decide tak nak makan, tak nak minum. Selama yang boleh lah. Dan memang saya memang tak berani nak makan, tak berani nak minum. 2 hari memang tak makan, tak minum. Okay, lepas tu dia bawa daripada Black Maria tu sampai ke dia bawa kan, masa dia gerak tu, ni kita ada masa banyak kan. Boleh. So, okay je. Lepas sejam lebih dia gerak kan. Gerak, Alhamdulillah dah gerak dah. Pergilah mana-mana pun cepat sampai kan. Lepas tu depan sikit dia pun berhenti. Lama tunggu. Aduh. Tak gerak lagi lah. Lepas tu, okey gerak lagi. Ni dah gerak dah ni. Depan tu dia berhenti lagi. Kau ajar. Dia pasal dia bagi kita stres. Maksudnya kita dah berakhir lah kesejukan ni. Penantian tu bagi menyeksa lah. Menyeksa kan. Rupanya dia bagi kita seksa berkali-kali lah. Tapi dah sekali dia bawa dalam 3 jam. 3 jam. Macam lama betul rasa sebab sejuk. Dan mata kena ikat. Naik bas Tak ada macam truck Black Maria tu yang letak penyenayang. Kursi besi memang. Tapi tak tahu lah siapa dengan you time tu. Tahu lah dengan suara. Tahu memang tahu tapi kita orang Syaf tak semua ada kat situ lah? Ada. Lepas tu dah sampai kat penjara? Sampai kat situ, keluar tu lagilah. Nampak orang badan besar. Dia punya prison punya ni lah, guard. Badan besar, muka garang. Memang macam terima penganas lah. Habis sampai tu mereka tolak kami dalam sangkar macam sangkar binatang. Macam yang sangkar besi tu. Tapi bau tai. Tai anjing kot. Banyak ke? Sangkar tu besar ke? Sangkar macam besar satu bilik lah. Bilik seorang satu? Tak, macam bilik kecil. Tak macam luas macam dalam macam anjing punya sangkar tu? 3 meter darab 3 meter macam tu lah. Mungkin 4 meter darab 4 meter lah. Memang kecil, sempit. Berapa orang? Lepas tu ada kursi kat tepi tu. Orang dia duduk atas kursi. Lepas tu ambil baton, ketak terkejut semua orang. Berapa orang satu sangkar? Semua orang. Dalam berapa orang lah? Tak ingat mungkin dalam 40 orang satu sangkar atau 50 orang. Memang sempit-sempit, memang duduk, memang rapat-rapat duduk bawah. Sebab dia tak bagi duduk atas kursi. So kami duduk atas pasir tu. Rapat-rapat. Oh, pasir? Pasir lah. Pasir dan pasir lah.
berpasir dan itulah. Tak tahulah apa najis kat bawah tu. Dan tu mata dah buka. Mata turun truk tu dia suruh buka lah. Dia tarik apa, dia senja. Lepas tu mata buka semua. Tengok orang yang turun pun bengkak-bengkak. Sebab ketat-ketat gila dia buat. Lepas tu memang tak henti-henti sebenarnya. Suara yang herdik lah, maki lah. Lepas tu bila dah tu mereka bawa kita orang tukar baju lah. Okay. Tukar baju ni memang orang kata strip search lah. Kau kena lah? Kena. Semua orang kena. Ada orang kena 3 kali pun. Semua kena. Adalah yang Dia depan ramai orang ke? tak dia masuk dalam. You dengan pegawai officer kat sana lah? Ada officer, ada beberapa orang officer kat situ lah. Tapi dia buat dalam kemah lah. Itu syukur juga lah. Mula kita keluar tu tinggal underwear lah. Lepas tu dia minta underwear pula. Okey lah, ambil lah. Lepas tu dia check sikit-sikit semua tu. Lepas tu suruh kita pusing kiri kanan tu. Tahu lah kalau delete video tolong delete. Mana tahu kan dia. Tapi kalau perempuan lah yang tengok. Perempuan tengok lah. Obviously perempuan tengok. Tapi ada juga yang tak nak tu. So lepas tu dia tak puas hati yang tengok bawah jubah. Makcik tu kata lantak kau lah tengok apa-apa. Tapi kebanyakan memang kena buka semua lah. Allahuakbar. Lepas tu bagi baju lah. Bagi baju masuk dalam lock up. Dan dalam lock up tu memang... Berapa lama you duduk dalam sangkar tu sebelum nak strip search tu? Sekejap je dalam 20 minit macam tu. Lepas tu baru pergi ke lock up? Dia pergerakan tu dia ada dia punya flow kan. Dia ada punya SOP. So pergi ke tempat tu ada masa, ambil masa sikit. Dan kami sampai dekat lock up tu dalam pukul 4 pagi kot. Lama kan? Lama kan pada pukul 7 kan. Sebenarnya daripada maksudnya kira seharian lah. Daripada kena intercept tu sampai ke lock up. Lepas tu memang terbongkang tidur semua. Memang sedap lah. Tapi satu lock up tu besar mana? Berapa orang? Satu sel tu? Penjara tu kira penjara yang okey, lebih baik daripada penjara yang didiami oleh warga Palestin lah. Sebab penjara tu sebenarnya, KZIOT ni memang penjara tahanan politik, penjara suspek teroris. So mereka letak kat situ tapi tempat yang jauh lagi teruk daripada kita orang lah. Dan memang ada yang tengok, ada antara delegasi Malaysia pun ada tengok juga. Ada orang Palestin kena masuk dalam sangkar ni. Lepas tu kena ikat mata, tangan pun ikat belakang. Lepas tu mereka maki jerit-jerit tu. Lepas tu bawa anjing menyalak kat depan muka. Memang Palestin tu berjerit lah, tolong. So memang sebenarnya mereka layan kami ni, dia macam baik tapi dia bagi kekerasan supaya kita tak datang balik tau. Next mission. Dalam Menteri Perang dikatakan kita akan layan dengan kasar untuk tu, tapi pada masa yang sama memang akan ada officer-officer yang layan macam baik. Yang macam kat warga Eropah especially masa kat port tu siap cerita bola lagi lah. So orang Eropah tu, orang Itali rasanya kata, they're so nice, they talk about football, they wanna be my friend, and it makes me disgusted. It's so disgusting, dia kata. So memang Mak Saleh pun memang dah tahu lah, mereka memang berpura-pura je lah. Yelah, nama pun nama pun dia orang. Apa lagi pula kita nak kena percaya kan. So keesokan harinya memang mereka memang tak bagi sangat kita tidur lah, macam-macam lah dia suruh. Prosedur dia, ambil gambar lah, jumpa dengan hakim. Hakim ni orang macam mana? Kangaroo lah. Ada hakim memang daripada Palestin juga pun ada. Hakim Palestin. Tapi macam tu lah, memang negara penjajah kan. So memang akan ada orang-orang yang bekerja dengan mereka, orang tembikai sendiri yang bekerja dengan mereka. In fact prison guard tu yang bawa tu dia cakap bahasa Arab. Dia tanya who can speak Arabic? Then ada Dr. Muqtas tu cakap bahasa Arab lah. Bahasa Arab. So tanya Dr. Muqtas pun bagi tahu, it's Palestine. It's Palestinian. Buat semua Palestinian. Sebab yelah mereka sendiri tengok, saksikan dan mungkin join sekali bantai orang mereka sendiri. So tapi lah kat mana-mana negara yang dijajah pun akan ada lah. Betul.
terbentuknya watak-watak macam tu kan. Watak-watak yang memang, itulah kita sebenarnya kena reflect balik kan. Saya tanya Prof. Afandi kan, bila kita tengok situasi macam tu kan, kita jadi terfikirkan negara kita macam mana. Prof. Afandi Profesor Geopolitik dengan ni kata sejarah kita pun masa Mak Kilau tu dalam 20 orang je yang bersama perjuangan menentang penjajah ni. Yang lain-lain tu tak tahu tukang apa. Putih Cukai. Yang lain pun tukang Putih Cukai. Masa Abdul Rahman Limbong dekat Terengganu pun adalah 300, 600 pengikut semua yang bersama dengan tu. Yang lain-lain ada yang mungkin terpaksa akur ke apa. Dan ada yang bekerja juga dengan penjajah. Jadi mungkin kita rasa bersemangat ke apa, tapi kita tak tahu bila kita diuji tau. Ya, sebab kita di luar dimensi diorang. Betul. Bila kita diuji, bila kita dalam situasi yang macam tu, baru sebenarnya keimanan kita betul-betul teruji dah. Betul. Jadi kita doakanlah Allah tetapkan hati kita tuan-puan, supaya kita ni bersama dengan orang yang berjuang demi keadilan lah. Betul tak? Walaupun dalam keadaan yang terhimpit. Terutama sekali waktu tu. Sebab waktu tu macam-macam datang. Dan betul waktu lah. tu macam Prof. Handi ada ingatkan kita orang juga bahawa sebenarnya waktu tu datang persoalan-persoalan, terutama sekali masa nak kena intercept tu kan. Betul ke ni berjuang ni? Yang ada semua ni bukan orang Islam pun. Ada yang bertatu, pakai baju tak cukup ni. So betul tak perjuangan masa tu datang? Tapi sebab bisikan tu tapi Prof. Handi dah ingatkan kita jadi lagi teguh lah. Masa tu memang ingat Tuhan je lah. Sebab kita tak tahu apa jadi kan. Bayangkan masa kena intercept tu kan, dia punya laser tu pergi kat kepala sniper. Lalu dekat dada kan? Kalau aku terkencing lah aku rasa. So dan helikopter tu lah bunyi kuat, pusing, angin nak angkat kepala pun tak boleh. Macam betul-betul nak kena. Ombak memang naik tinggi tau. Sebab itulah angin helikopter kuat. Apache weh. So bila sampai kat sel tu tak ada apa sangat lah. Adalah dia orang menjerit. Kalau menjerit Free Palestine memang dia orang ni. In fact semua benda barang-barang kita yang ada baju-baju Palestine semua memang dah kena buang lah. Banner ke apa semua dah kena buang. Dan mereka memang datang lah dekat sel tu kalau canting Free Palestine. Tapi masa dekat nak balik tu memang habis-habisan lah. Jerit Free Palestine lah. Dan okey lah, sebab sebenarnya orang Eropah ni memang sangat berani lah. Mungkin sebab dia tahu mereka ni privilege lah. Privilege maksudnya mereka tahu Israel ni memang tak berani nak buat lebih-lebih lah. Betul, kita ni ada privilege, memang kita langsung tak ada diplomatic tie pun. Tak ada diplomatic tie. Kalau ada apa-apa pun memang kita minta bergantung harap kepada negara macam Turki ke Jordan, Mesir lah, yang ada hubungan baik dengan kita. Tapi directly kita tak ada. So kita memang baik-baik je lah. Inilah sebab kalau apa pun jadi dengan kita pun apa yang kita boleh buat pun. Betul tak? Tak boleh buat sangat apa-apa pun. Tapi berapa hari total duduk dalam sel? 3 hari lah. 3 hari 2 malam dalam sel. Sebab apa je 3 hari tu? Dia bagi makanan apa? Dia bagi makanan roti macam tu lah, biskut ke apa. Tapi dekat sel saya ada dalam 6 orang. Dia duduk dengan siapa? Dia bypass. Tiap-tiap kali dia bypass. Mungkin sebab dia tahu tak makan ke apa ke. Dia duduk dengan siapa? Dia duduk dengan siapa? Saya seorang Malaysia, 4 Turki, 1 Jordan. 3 Turki, 1 Belgium, 1 Jordan. Lepas tu kencing berak macam mana? Kat toilet kat luar ke dalam sel ke apa? Tak, dalam sel memang ada dia punya pintu sekerat. So okey lah. Dia bagi yang okey sikit. Memang lawyer adalah cakap kepada peserta Malaysia, dia bagi sel yang itu yang berbanding dengan Sumut tu, dia kena penjara mana? Sumut rasa penjara yang sama lah. Penjara yang sama? Penjara yang sama. Penjara Palestin memang lain. Sebenarnya penjara yang sama tapi section yang lain. Sebab kita orang diberi gambaran memang berbeza. Dia ada banyak ni lah, banyak section. Korang dianggap macam parti lah gitu kan? Pendatang asing sebagai parti. Tapi tempat tu dia macam penjara Givon tu yang Dr. Fauziah dengan Dr.
Afandi kena tahan tu ada shower, okey sikit lah. Bila? Yang kali ni? Tak, yang 2018. Yang dulu. Yang kena intercept tu. So lain lah. Yang tu lebih dekat dengan tempat port tu. Dan boleh mandi lah. Yang ni tak boleh mandi lah. 4 hari tak mandi lah? 10 hari tak mandi. Campur dalam penjara 13-14 hari tak mandi lah. 13 hari lah. Ya Allah Tuhanku. Memang bau memang. Aduh, 13 hari tak mandi Tapi agak cepat jugalah proses deportation tu berlaku kan. Tapi memang dia kena sign, kita kena bagi tahu yang macam Dr. Fauziah kata, memang kita mengaku kita salah. Tak ada mengaku salah. Sebab orang mengaku salah memang semua orang takkan mengaku salah sebenarnya. Sebab sebenarnya kita sign untuk early departure. Bukan deportation sebab kita mengaku kita masuk negara mereka. Kalau macam tu memang kita orang takkan sign lah. Tapi yang ni cuma early departure sebab kita nak bagi tahu kita tak nak duduk lama situ. Dan mereka sebenarnya tak nak kita duduk lama jugalah. Habiskan boreh je. Betul. Apa pun nak duduk situ lama-lama. Sebab dia orang tahu memang kita bukan siapa-siapa pun. In fact dia tak ada interrogate ke apa macam yang dulu Prof. Afandi kena interrogate 3 kali. Kenapa dah kau sini semua. Tapi kali ni berbeza sebab mungkin tekanan mungkin tekanan dan mereka tengok ramai mungkin dah Sumuk Flotilla pun dah no comment mereka kata buang masa je. In fact ada satu kali tu dekat masa dekat port punya counter tu ada yang tanya macam tu lah soalan yang lebih kurang sama berulang-ulang, kita pun jawab no comment dia dah marah dah. No comment you go back to your country. Dia macam malas nak layan lah, semua no comment. So apa pun tak dapat dan memang tak ada apa-apa. Kita orang memang bukannya tentera ke. Betul lah. So tapi apa dia orang punya standing apa dia orang punya basis tangkap korang tu? Sebab kat international water kan? Kat international water dia orang memang tak nak bantuan sampai lah. Yang pertamanya bantuan sampai. Tapi dia orang tak cakap macam tu. Mereka tak cakap macam tu lah. Mereka kata kita masuk zon perang dan zon perang tu dalam kawalan Isewil. Tapi dia tak betul lah sebab international waters bukannya hak mana-mana negara. Bukan hak mana-mana negara tau. Sebab international waters ni ialah tempat yang tak sepatutnya ada. Mungkin itulah. Kalau korang tak tahu, mungkin ada yang tak jelas kan sebenarnya, yang macam suka kecam. Sebenarnya dia ada beberapa parameter kan, macam you punya negara sampai berapa kilo je yang kau punya milik. Lepas tu sampai depan lagi kau boleh buat itu kita panggil territorial punya waters lah. Kan. Tapi yang sampai jauh sikit tu international water which everybody can sail kan kat situ. Dan in fact kalau territorial waters pun kita siapa nak pergi ke Isewil? Korang menuju ke, kita nak menuju ke perairan Gaza. Betul. Tapi diorang rasa diorang occupied kot. Diorang rasa diorang tak, kawasan tu memang bukan under mereka, under Aish lah. Sebelum tu under Mesir. Ya. Bukan diorang punya territorial pun kan? Bukan. Tapi mereka rasa mereka sebab diorang rasa diorang kebal lah. Diorang rasa diorang boleh buat apa saja sebab diorang takkan kena tindakan apa-apa aku rasa. Betul. So lepas ni kalau ada lagi you nak pergi tak? Pergi insyaAllah. Tak serik lah? Tak serik insyaAllah. Sebab benda ni sebenarnya satunya kita keluar daripada comfort zone. Dan satunya memang tanggungjawab lah. Sebab saya personally, saya ada masa, saya ada tenaga dan saya memang peruntukkan wang untuk buat misi ni lah. Dan memang itu memang misi keluarga lah sejak daripada 2 tahun lepas lah. Dan benda ni sebenarnya bermula pada ilmu tau. Sebab ramai orang yang support, orang yang boycott. Kadang-kadang boycott melalui emosi ni dia jadi bersifat sementara tau. Betul. Bila dah ada macam ceasefire sikit, dengar berita ceasefire sikit, okey berhenti boycott, penuh balik M tu kan. Betul. So benda ni sebenarnya patut datang dengan ilmu. Yang kita orang terbuka hati dan minda apa semua tu sebab kita orang pergi kursus intensif Road to Aqsa lah, dalam 8 hari macam tu lah, pagi sampai malam dekat Bangi. So yang tu memang ada profesor pada geopolitik pada Palestin datang dan dia share kepada NGO semua. Dan kita orang belajar daripada awal lah, daripada sirah Nabi, lepas tu masuk geopolitik, apa perjanjian apa semua tu lah, perangan Nakba, Sykes-Picot punya agreement. Jahat kan itu kan. So memang kita dapat tahu dia sejarah punya tu, sejarah dan struggle tau. Macam mana bila mereka rampas ni, sebenarnya yang rampas tu bukannya tentera ke apa, memang dia panggil para milisya ni memang penganas lah. Penganas sebenarnya yang Hagana, penyamun lah. Memang penganas yang
yang merampas negara orang. Dan bila mereka rampas ni, mereka bunuh orang, rogol, rumah-rumah mereka ambil, baju-baju mereka pakai baju, sebab mereka ni macam barbar. Barbar tau. Macam datang negara awak asalnya kasut tak ada, baju tak ada tau. Tapi bila dah buat penganas mereka, ada 3 macam tu lah. Saya ingat Harganas satu lah. Dah rampas tu, mereka curi baju, bisnes yang ada mereka run balik dan mereka ambil jadi bisnes mereka. So kita tak heran kalau bisnes yang mereka kata nenek moyang tu bukan nenek moyang mereka, tapi nenek moyang orang Palestin. Sebab dia memang like literally memang rampas kan. Memang betul-betul. Memang rampas betul-betul. Dan memang bukan perjuangan agama saja tau. Sebab memang betul lah, memang kita sebenarnya sebagai orang Islam ni sebenarnya memang ini adalah satu kewajipan tau. Bukannya option. Tak ada option. Sebab Masjidil Aqsa sendiri memang kira akidah kita tau. Kita punya kiblat pertama kita, kita punya Isra' Mi'raj pun ada dekat situ. Betul. Dalam Quran pun ada sebut ni ialah tanah barakah kan. Bila di Syams ni, Baitul Maqdis ni termasuk negara macam Syria, Jordan. Ini ialah kawasan Syam lah panggil dulu kan. Syams, bila di Syams lah. Ini ialah tanah barakah. Ialah Baitul Maqdis dan kawasan sekitarnya lah. Dan memang kerajaan Nabi-Nabi memang banyak daripada kawasan tu kan. Baitul Maqdis kan. Pada Bani Israel sendiri memang banyak. So memang ni memang tanggungjawab Muslim lah. Kewajipan memang kewajipan. Tapi kita tak boleh nafikan bahawa sebenarnya orang kata derita isu krisis tembikai ni sebenarnya isu kemanusiaan. Dia beyond agama lah. Beyond agama sebenarnya. Sebab tu kita tengok yang datang tu majoriti ialah bukan Islam. Dan mereka ni berpegang semangat bukan sebab agama tapi sebab kemanusiaan. Orang kata dia punya conscience. Conscience ni naluri kemanusiaan tau. Hati sanubari tu rasa ni memang tak betul punya. Dan bila Vincenzo daripada Itali pakai seluar pendek, kena duduk melutut dekat atas tar yang memang tu mungkin darah-darah kot. Dia pun sebut torture, this is torture. So memang dia mungkin dapat merasai lah sedikit lah daripada apa yang orang tembikai alami. Memang itu memang teruk lah. Memang tak dapat dibayangkan lah. Memang bila mereka bom hospital, sekolah, mereka bersorak tau. Jadi dia memang rasa orang-orang apa yang dia orang buat tu, dia orang tu deserve dapat macam tu. Betul. Dan bila sebenarnya nak cerita bila balik kan. Bila balik tu dekat airport Ramon tau, bukan Ben Gurion. Ramon ni dia bawah lagi, selatan lagi. Dia dah sampai ke sepadan Mesir dengan Jordan. Ada 2 flight dia, ada 2 kapal terbang kat situ sebab dia macam special untuk deport orang-orang yang ni lah, macam kita orang lah. Tapi ada juga pesawat penumpang. So kita tengok masa kita turun daripada escalator tu nak pergi ke kapal terbang luar tu, dia ada satu macam barrier kat situ. Lepas tu ada orang awam kat situ. Tua-tua ni pakai tayap apa semua dan ramai orang kat situ maki-maki, kutuk-kutuk. Gaza is no more. F ni, F tu. Ya. Dia sebut keluarga dia kita. Macam sanubari dia memang jahat dan memang kata dia orang memang dah indoctrinated daripada kecil dalam macam dia orang hidup dalam kebencian tau, faham? Betul. Dada dia orang tu tak damai. Dan memang kita macam ni lah. Ada macam ni tu pun memang guard bawah tu. Hoi. Tumbuk, tolak, tarik semua. Saya memang tak buat lah. Tapi kena tempiah juga. Tarik, tolak dan kena tumbuk. So memang kami dapat tengok sendiri mata kasar betapa hodohnya perangai mereka, lagi hodoh pada muka kita yang dikata hodoh tu. Memang buruk tau. Yelah, dia memang buruk perangai tu. Buruk perangai. Macam kita kan tak adalah nak orang kata macam tu sekali, macam tak ada malu tau. Saya rasa orang Malaysia kalau perompak jumpa orang tua pun dia akan menghormati orang tua tu. Betul. Faham tak? Sebab kita masih ada hati naluri manusiawi tu. Tapi dia orang tu sebab dia orang rasa dia orang ada chosen one. Betul. Everyone is below them.
Betul. Macam tu. Tapi betul lah sebenarnya apa yang kita cakap tu, sebenarnya ada orang yang rasa macam benda ni macam ride the wave je, faham tak? Macam bahasa-bahasa isu apa Palestin, Gaza semua ni ride the issue sahaja sebab nakkan the suspend tu, faham tak? Tapi tanpa ilmu. Betul. Ramai je yang tak tahu sebenarnya, ramai je yang rasa dia orang memang kalau kita baca kat komen-komen tu, saya tak tahulah kalau yang komen-komen tu sebenarnya itu genuine ataupun sebenarnya itu adalah cyber trooper. Memang cyber trooper memang ada banyak lah. Tapi pandai cakap Melayu Mana? Tak, memang cyber trooper tu memang orang Melayu pun individu. Tak, orang Melayu. Mungkin ada orang Melayu yang maksud dibayar. Maksud cyber trooper ni adalah adakah dia bot, AI ataupun dia adalah individu tak, itu manusia? adalah individu manusia, betul. Sebab saya tak heran sebab dia macam orang Malaysia punya. So, orang Melayu punya komen lah. Saya memang percaya memang orang Melayu ni pun memang dia beli juga. Serius saya memang percaya macam tu lah. Disebabkan sebenarnya memang dah ada berita kan yang baru-baru ni akan tangkap satu lagi. Baru-baru ni ada kena. Ada tengok so memang kita tak heran mereka memang dilatih untuk buat kerja-kerja macam tu. Terutama sekali memang kalau tengok forum-forum yang memang pro Israel tu memang nampak memang clear lah. Sebab kita boleh tahu macam penulisan tu datang daripada non-Malays ke. Kalau non-Malays ni I mungkin lah ada rasa bukanlah tak kisahlah, tapi I rasa macam mungkin dia lah sebab dia kan berkait rapat dengan agama. Jadi mungkin kalau bukan Islam yang cakap, I rasa mungkin sebab pendedahan tu tak ada sangat lagi ke. Mungkin ada sentimen agama sedikit ke. Tapi masalahnya isu kali ni tak nampaklah sangat yang bukan Muslim. Betul. Most of the time adalah orang Melayu kita. Kadang-kadang kita tengok dia macam orang Melayu kita yang komen pelik-pelik kan. Dan kadang-kadang dia punya komen tu subtle je, tapi macam menunjukkan bahawa misi ni misi sia-sia, membazirkan duit kerajaan ataupun kau dah tahu orang tu nak tangkap kau, kenapa kau pergi lagi. Betul? Macam tu kan. Bila kita tengok dia punya account dia tu fake account. So itu saya rasa memang cyber bukan trooper memang cyber trooper lah. Tapi bukan bot. Bukan bot sebab saya tak tahu apa motif dan apa benefit yang dia orang dapat daripada buat macam tu. Sebab kita tahu parti politik kat Malaysia ni pun, kalau ikut politik pun, macam misi FFC ni memang dia tak ada kaitan dengan kerajaan ke apa ke, memang tak ada pun. Dan saya tak tahu kenapa ada orang yang boleh tak setuju dengan misi kemanusiaan lah. Kan? Tapi apa yang jadi dengan kapal-kapal yang di-intercept tu? Dia akan ditenggelamkan ke ataupun dia akan dipulang balik ke apa? Saya tak nampak kali ni, saya tak nampak kapal tu kat mana. Tapi Dr. Afandi pernah cerita, masa dia kena tarik ke pelabuhan Ashdod, dia nampak kapal-kapal lama tu masih ada lah. Tapi memang dah buruk lah. Kali ni mungkin sebab malam lah kot, memang tak nampak sangat lah, gelap. What happened to the medicine semua tu? Medicine semua biasa memang sama ada dihancurkan ataupun mereka rampas, mereka ambil lah guna. Tapi yang kali ni rasa memang kena pijak lah. Saya dengar memang kena pijak semua. Macam mana dia orang boleh ada tak ada satu perasaan manusiawi kepada orang-orang Gaza? Itu yang aku pelik tu. Takkanlah satu manusia pun tak ada rasa kesian kan? Dia memang kalau boleh memang nak wipe off semua, I rasa. Itu dia punya genocide macam tu lah. Genocide ni sebenarnya ada kriteria sebab saya pernah pergi ke Bosnia Museum tu kan. Dia kata dia systematic tau. Systematic method untuk wipe off dia punya ethnic lah. Dia adalah dari segi dia tangkap perempuan dengan budak kecil, dia mungkin buat sterilization ke Allah lah. Saya pun tak ingat lah. Tapi dia ada few criteria. Sebab dia bukan sahaja nak membunuh tapi nak wipe off kan. Dan kebanyakan pakar dunia memang dah bersepakat, dan kalau tak silap saya UN pun kata benda ni memang genocide. Ya betul lah. Memang dah buat banyak pakar-pakar yang independent tu memang dah genocide. Dah cakap benda ni. Saya memang betul lah masa di Mesir tu memang Prof Mang Zarni memang pakar genocide sendiri. Memang ada join kita punya team dan memang banyak kita dapat tahulah tentang ni. Memang confirm genocide. Confirm. Tapi you nampak apa your personal view lah untuk benda ni selepas ni. Apa yang you nampak selepas daripada sekarang dah ceasefire and so on. Benda ni saya rasa memang kemungkinan berterusan sampai kiamat lah. Tak, you rasa boleh percaya tak ceasefire ni? Forever. Wallahu alam lah. Kita doakan yang terbaik lah ceasefire ni. At least benda ni, kebuluran tu memang dapat dihentikan lah.
supaya memang yalah. Cuma selagi orang Islam ni ada kan, sebenarnya sepatutnya memang berjuang lah. Kita jangan berhenti lah walaupun kita nampak ceasefire. Sebab memang ni sepatutnya jadi misi setiap orang lah. Betul. Untuk memerdekakan bumi Palestin. Bumi Palestin lah. Dan apa nak cakap tadi ya? Mungkin kita rasa benda tu, ada orang kata buat apa nak tu, negara sendiri pun tak terjaga kan. Tapi benda ni lah, kalau untuk orang Islam ni memang sebahagian daripada kita punya akidah lah, sebahagian pada agama lah. Memang kalau kita tak tolong saudara kita, memang itu menunjukkan memang betapa lemahnya lah kita punya iman. Sebenarnya Palestin ni kira tanda ukur umat Islam tau. Kita tengok kan, masa zaman Khalifah Uthmaniyah, memang Palestin memang orang kata membangun lah. Dan kita tengok masa yang, walaupun masa tu Uthmaniyah dah lemah, tapi bila Yahudi datang daripada Eropah kan, mereka menerima kan. Masa tu mandate of Palestine. So British memang hantar, dan bila hantar tu orang Yahudi ni kata, please don't leave us lah. Memang jangan tinggalkan, jangan abaikan mereka. So orang Palestin masa tu baik tau. Dia dah terima. Baik, terima. Dia orang datang macam orang miskin, bagi rumah kan? apa semua, duduk sekali. Tapi masa tu pun kita tengok memang, kalau tengok gambar-gambar, memang Palestin ni memang dah maju sangat tau. Betul, ada airport dan sebagainya. Ada airport, ada memang infrastruktur memang dahsyat lah, dahsyat. Betul. Kalau banding masa tu kat Kuala Lumpur pun macam kampung kot. Betul. Macam pekan. Tapi memang rumah dah apa dah lagi agaknya. Dan rumah kayu je lagi agaknya. Betul. Tapi dia orang dah ada airport semua bagai dah. Dah ada bangunan-bangunan dah kat situ. So itulah. Kita ni, yalah, kalau kita nak jadi orang Islam yang kuat, memang kita kena bantulah saudara kita kat sana. So apa yang orang lain boleh buat? Mungkin tak semua orang boleh jadi misi. Betul. Ni saya nak ceritalah. Sebab saya pun pernah berada di situasi yang sama macam tuan-puan, tak terpilih join misi kan. So walaupun kita tak terpilih untuk join misi, tapi sebenarnya kita ada tanggungjawab lah. Macam saya rasa pahala yang sama pada misi lah. Mungkin tak masih dapat pahala lah. Pahala yang banyak juga ialah kita bantu sebarkan, bantu beri tekanan juga kepada pada masyarakat dunia, kerajaan-kerajaan yang komplisit. Kita maksudnya kita berbuat sesuatu lah, boykot, sertai apa demonstrasi ke apa ke semua. At least banyak kita buat sesuatu lah, sebab tu tanggungjawab kita kan. Tak semesti kita join misi saja. Kita buat apa yang sekadar kau mampu atas kapasiti kau lah. Atas kapasiti. Jangan kata tak mampu nak tinggalkan apa, makanan-makanan Milo ke apa ke semua tu banyak lah kan. Maksudnya buat mana yang mampu. Macam ada orang kan dia kata tak mampu nak boykot iPhone sebab guna untuk kerja ke untuk ni, kau terpulang individu lah. Tapi sebab benda tu memang Allah akan tanya kan. Betul. Apa yang kita buat untuk saudara kita kan. Kau belilah second hand dik. Betul. Baru. Beli daripada orang. Atau minta lah Makno bagi hadiah agar Makno tak boleh beli pula. Macam tu lah. Tapi apa pandangan you rasa macam boycott doesn't work, boycott ni hanya memusnahkan ekonomi orang? Tak apa, sebab macam sama macam misi flotilla juga. Misi flotilla ni sia-sia, doesn't work ke apa ke. Allah akan tengok kita punya usaha. So jadi tak jadi tu, itu urusan Allah lah. Allah yang tentukan jadi ke tak kan. Betul. Ini memang kita pun pergi misi ni, kita tak rasa misi ni, mungkin ada orang yang rasa tak berkesan. Tapi alhamdulillah dengan kuasa Allah kan, ngam-ngam pula dengan perjanjian ceasefire, dan lepas tu ceasefire pula. Betul. So memang mungkin bukan sebab misi flotilla ni ke, tapi mungkin ada sebab mungkin juga sebab juga. Mungkin jugalah. Tapi kalau you perasan, memang sebenarnya sebelum Sumut, sebelum flotilla, FFC dan sebagainya, memang dah agak suram tau. Betul. Dah agak suram dan sebagainya. So dia membangkitkan balik. Ya, betul. Wave tu, membangkitkan balik wave tu menyebabkan tu yang tak faham. Orang tak faham sebenarnya misi ni sebenarnya kita nak hantar statement kepada ya, betul. kerajaan. Kita nak bagi statement dan kita nak momentum tu berterusan. Sebab tuan-puan tengok misi flotilla ni 2008, 2010, 2011, 2012 memang ada. Tapi masih mereka buat. Walaupun result dia mungkin tak memberansangkan. Ada yang teruk sampai kena karam pun ada. Betul.
Ada yang kena sekat keluar daripada Port Greece pun tak boleh keluar juga. Port Turki tak boleh keluar lagi. Tapi itulah usaha kita. Itulah yang mampu kita buat. Kita tak mampu nak pergi perang. Betul. So, kami pun bukannya askar. Kami ni aktivis. Kami ni doktor perubatan atau jurnalis. So, itu yang mampu kita buat. Sama dengan tuan-puan. Mungkin tak mampu nak angkat senjata. Dan tak mampu nak buat pergi misi sebabkan oleh kekangan kewangan ke, tenaga, masa. Jadi kita buat apa yang kita mampulah. Dan memang bila dapat seruan tu, pergilah. Dapat seruan kena pergi. Sebab tak semestinya pergi tu lah. Mungkin pergi ke Facebook, pergi ke whatever platform yang you boleh buat, you buat je lah. Sebab kadang-kadang ada orang cuba mencari justification kenapa dia tidak berbuat demikian. So saya rasa tak boleh macam tu. Kita kena lepas, jangan anggap benda ni. Yang saya paling takut sekali adalah bila semua 9 orang dah dilepaskan, dah tak ada lagi dah misi. Habislah. Ceasefire, lepas tu dah ceasefire pula. InsyaAllah ada lagi. Habislah pula. Maksudnya dah tak ada dah lah orang nak ni. So jangan macam tu. So harapnya kalau kita sebelum ni leka, agak ni satu permulaan lah kan. Permulaan untuk kita untuk terus lah. InsyaAllah. Yang penting kau dapat seruan pergi lagi. Mana? Kau dapat seruan akan InsyaAllah pergi. Ni sebenarnya baru dari si borang sumur darat lah. Jap sikit, sambung sikit tentang sumut darat kau yang dekat Mesir tu. Macam mana? Oh yang tu, itu Global March kan? tu. Itu apa? Itu sebenarnya dia panggilan daripada masyarakat global pada mana-mana individu yang nak pergi lah. So saya pergi dan saya bawa anak saya sebab yang tu individu kan. Dia tak adalah pergi melalui proses vetted. Memang tak lepas lah. Baru umur 15 tahun. Tapi kita pergi atas kapasiti individu. 9 orang tu memang ada yang ada NGO semua. Tapi wallah alam saya rasa atas kapasiti individu. Because very unofficial. Dan pergi kat sana memang ada borang. Borang daripada global sumut punya ni. So dia kata bawa borang lah. Tapi dekat transit kat Dubai tu semua orang dah buang borang masing-masing. Sebab dengar cerita, dia check bag, tengok borang, hantar balik. Tak bagi masuk negara. So syukur semua orang buat benda sama walaupun tak diberitahu untuk buang. Bila sampai tu memang dahsyat lah. Mesir memang saya rasa lebih menakutkan. Sebab dia memang negara tentera kan. So kita tengok bila sampai tu, dekat kawasan yang kita duduk ni memang sepatut tempat perjumpaan lah. So dalam 50 meter nampak askar. 50 meter, 30 meter kot. Memang sangat rapat askar. Lepas tu ada truck FRU dengan polis FRU kat situ. So memang menakut, ambil grab pergi jauh-jauh. Dan mereka memang check hotel ke hotel. Tak ni dekat Cairo. Cairo sendiri. Lepas tu kata kita kena pergi kat Giza lah, dekat piramid, jauh setengah jam. Dekat situ pun polis pergi cari dalam hotel. Sebab mereka tahu ada peserta-peserta yang duduk dekat situ. Tak tahu. Tapi kenapa dia orang tak bagi? Kenapa dia orang tak bagi kerja sama? Dia orang tak nak terlibat? Ke dia orang tak nak huru-hara? Mereka tak nak kita pergi Rafah dan buat kecoh lah. Saya baca mereka kata statement kerajaan Mesir ialah bukan mereka yang sekat border tu. Belah mereka memang benar je bantuan kemanusiaan. Tapi disekat oleh belah Israel. Gaza. Kat dia ada dua lapis kan? Satu border belah Mesir, satu border Israel. Border Gaza tu dikawal oleh tentera Israel. Itu yang tak bagi. Tapi sebenarnya tak betul juga. Sebab nak masuk border Mesir pun memang kena bayar $5,000 seorang. Kalau nak lepas. Lepas tu yang ramai kita tengok kan, orang temikai ni, mereka minta dana untuk keluar daripada. Adalah yang minta keluar, kena bayar RM5,000. RM20,000 duit kita lah lebih kurang. So, masa pergi tu memang lari sana sini lah. Termasuk ada influencer pada Indonesia pun, mereka kejar sampai dalam hotel. Mereka pergi hotel murah-murah ni. Lepas tu kena kejar, kata pergi Hilton lah. Pergi Hilton pun masuk dalam tu. Dan mereka allocate satu seorang tau. Untuk influencer macam saya dengan ramai orang Malaysia ni. Tak penting lah. Tapi yang influencer ni sebab ada yang 20 juta lebih follower. 10 juta lebih. Jadi memang satu. Bila konfront tanya, sampai bila nak ikut ni? Kata, until you go back to your country. Follow. Seminggu-seminggu lah. Sebulan-sebulan lah. Sebulan sekali semua kita balik lah. Memang kena ada yang pernah tengok yang kena rampas pasport semua tu masa nak pergi ke Port Said lah. Sebab nak pergi ke Port Al Arish tu memang
tak dapat lah. Itu dekat dengan border Rafah kan. Kita orang plan untuk jalan ke situ. Tapi dia punya checkpoint banyak betul lah. In fact nak pergi ke Port Said tu dah kena ada 2 checkpoint. Checkpoint kedua kena tahan. Kena tahan dan rampas pasport. So akhirnya you punya misi dekat yang March tu March tu Gaza. March tu Gaza tu berakhir ketika di mana? Dia kemuncaknya saya rasa masa pasport kena tahan. Ramai orang kena tahan di Ismailiyah lah. On the way tu. Tapi masa tu ada orang kena pukul dengan, dia kata bukan orang Mesir, orang-orang yang diupah lah. Dia kata ni foreigner datang buat kacau negara. Sebenarnya orang kata memang macam diupah lah. So kena pukul. Lepas tu mereka ramai masa kumpul tu mereka tu lah buat kerja demonstrasi lah masa tu. So masa tu memang banyak sorotan daripada media seluruh dunia kan. Jadi kena pula dengan masa tu Greta Thunberg kena tangkap. Naik kapal Medlin kena tangkap. Jadi benda tu saya rasa mencetuskan gelombang Global Sumut Flotilla ni. Yang terdiri pada 3 gabungan tu lah. Yang mana dia punya liputan dia lebih besar. Dan gelombang ketiga kami, Freedom Flotilla ni memang dapat tempias jugalah. Memang ramai orang mula sedar lah. So saya rasa benda usaha yang kami buat ni sebenarnya memang satu daripada usaha-usaha kecil yang dibuat oleh dah dibuat oleh pendahulu kami yang dah sertai misi-misi sebelum ni. Dan memang ada orang yang dah 2-3 kali join mission pun ada juga. Tapi benda ni sebahagian daripada usaha berterusan tau. So kita harapkan wave ni tidak terhentilah. Dan memang Turki yang daripada penganjur pada Turki sendiri memang dah kata lepas ni memang mereka akan pergi dengan kapal yang lebih besar. Dan kita akan bawa wave yang lebih hebat lah insyaAllah. Selagi mana bumi Palestin ni tak dibebaskan lah. Itu memang akan sentiasa pergi sampai bumi Palestin tu dapat kemerdekaan. So tuan-puan yang tengok ni memang jom kita pergilah. Jom pergi sama-sama. Jom pergi sama-sama lah. Mana yang mampu, insyaAllah kena ada niat dan kena ada usaha lah. Betul. Tapi saya nak bagi tahulah dia punya kriteria sikit. Sebab ramai orang tanya apa kriteria nak pergi kan. Macam mana saya nak apply si borang je. Tapi dekat borang tu kena tahulah. Ini misi ni dia macam political punya stand sikit tau. Misi publicity tau. Walaupun dia akan tengok follower berapa tau. Dia akan tengok follower juga. Global Sumut pun sama. Freedom Flotilla pun sama. Dan dia akan tengok apa kita punya kemahiran lah. Macam saya doktor ni kali ni terpilih mungkin sebab doktor jugalah. Dan you kena ada satu certain amount of audience yang you boleh hebahkan. Sebab memang misi ni misi hebahan. Tapi ada yang memang dipilih atas kapasiti dia memang aktivis kemanusiaan yang memang dah buat program-program tentang isu Palestin lah. Sebab tu kena selain pada ada follower, kena tunjuk komitmen terhadap misi Palestin lah. Kalau siapa nak join misi Freedom Flotilla Coalition ni, organizer NGO yang memang terlibat secara langsung ialah MyCare lah. Ini MyCare punya ni. Ni dah. Ni MyCare. MyCare. Malaysia Humanitarian Care punya organisation kot. Jadi kena orang kata join the circle lah. Betul lah. Join. Ketuk-ketuk pergi kuali semua kat KLCC tu MyCare ada juga. Selain pada BDS apa semua. So bila kita join dalam circle tu lebih mudah lah sebab mereka lebih kenal. Macam dekat Itali kan, Otranto ada seorang pasangan yang memang saya ingatkan memang orang MyCare, rupanya tak. Rupanya Ustazah Basikal pernah dengar? Tuan Ahmad Isa. Dia memang orang kata mengembara seluruh dunia naik basikal. Ya. Dia tinggal basikal dia dengar ada misi kat Itali, dia pergi ke Catania. Pergi ke Catania untuk support ground crew lah. So bila dia pergi situ dan Dr. Fauziah tanya dia nak pergi ke Otranto tak? Ada satu kapal lagi nak pergi. Sebab yang tu Catania tu Thousand Medlin. Yang banyak kapal yang ada layar semua kan. Ada satu lagi kapal besar Conscience dekat Otranto nak pergi lah. So dia pergi, dia bantu kita orang tau. Puan Dila Ustazah masak untuk kita orang, Tuan Ahmad ambil gambar, shooting apa semua. So saya ingat dia memang orang MyCare. Rupanya datang sebagai sukarelawan dan memang Dr. Fauziah dengan tim MyCare memang sangat berterima kasih lah. Itu namanya
join circle kan. Tapi bukanlah, maksudnya mereka memang ikhlas lah. Saya pun ingat mereka memang dapat gaji daripada NGO tu, apa tak ada. Dan lepas daripada kita pergi pun, mereka sambung lah, pergi balik ke Estonia, jauh tau. Dan ni lah, sambung balik perjalanan berbasikal. So nampak memang luar biasa lah. Memang kita sangat terima kasih lah kepada geng-geng ustazah basikal. Pasangan suami isteri lah, Tuan Ahmad Isa dan Puan Dila. Itulah, join lah program-program lah. Program macam ni bukan NGO. Dia ada banyak NGO, tapi kalau untuk Freedom Flotilla, My Care, sebab dia ada 2 orang steering committee. Steering committee ni dia bukan calang-calang lah. Bukan semua negara ada steering committee tau. Dan kita ada 2 orang steering committee, Dr. Fauziah dan juga Haji Kamarul Zaman lah, iaitu CEO My Care. So mereka ni yang akan pick kita. Siapa yang pergi, siapa yang tak pergilah. Jom. Tadi orang tanya mana kalau diajak pergi, mana nak pergi tak? Mana nak pergi, tapi kalau saya pergi kan, saya rasa saya akan menjadi beban kepada saya akan menjadi beban kepada ahli-ahli kapal. Saya akan menjadi beban kepada orang semua. Tapi teringin juga nak pergilah, insya-Allah. Kalau ada rezeki Allah izin, kita pun nak pergi. Okay, so sama-sama insya-Allah. Dr. Hafiz pun lagi nak kena bergerak ke menuju tempat lain. Thank you very much. Semoga semua apa yang kita share ni menjadi manfaat kepada semua orang, dan jangan jadikan flotilla ataupun whatever mission yang dah berakhir pada mata kita sekarang adalah satu perakhiran. Jadikan dia satu permulaan lah. Sebab ini adalah jihad yang berterusan ataupun usaha kita berterusan. So tak kisah, kalau ada rezeki kita pergi misi, kalau tak ada rezeki pun tak apa, jalankan tanggungjawab masing-masing atas kapasiti masing-masing. Betul tak? InsyaAllah, betul. InsyaAllah. Semuanya akan diberi ganjaran, insyaAllah. Okay, so insyaAllah jumpa lagi. Terima kasih datang sama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Nanti kita jumpa lagi insyaAllah. Ni saya punya, lupa nak introduce. Ni saya punya local publicity punya manager untuk misi 2024. 2025 pun saya letak nama dia tanpa dia tahu. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye.